Mereka yang simpan emas hari tu sepatutnya fokus pada pertambahan gram, bukan asyik buang masa nangga harga aja. Emas tu tuan-puan, harga naik kita si kaya. Harga turun pun kita si miskin. Yang paling penting, tuan-puan mesti pastikan berapa gram emas yang tuan-puan dah ada. Itu adalah persoalan penting bagi penyimpan emas. Bukannya asyik gaguh pasal harga emas semata-mata. Selagi mana kerajaan terus mencetak duit kertas, iaitu wang fiat, harga emas tu tuan-puan confirm akan naik pada masa hadapan. Sebab duit kertas tu tuan-puan memang dicipta untuk kuasa belinya semakin lama semakin mengecil. Suka ataupun si, kita sebenarnya perlu bayar harga yang lebih mahal untuk dapatkan bank yang sama pada masa yang akan datang. Mula harga barang keperluan pun naik tuan-puan, harga tanah naik tuan-puan, harga rumah pun naik, apatah lagi dengan barang-barang yang dianggap mahal zaman-zaman iaitu emas. Jadi, hari tu tuan-puan si payah nak gagu-gagu nangga harga emas. Harga emas hari tu confirm akan jadi lebih murah berbanding 2 ataupun 3 tahun yang akan datang. Yang paling penting, berapa gram emas tuan-puan dah simpan. Jadi, antara benda yang paling senang tuan-puan nak pola ialah pola auto debit. Yang mana setiap bulan simpan emas tu bertambah secara automatik. Mula tuan-puan si ingat nak buka akaun Mas Gap tu pun simpanan masih lagi bertambah. Jadi, untuk tuan-puan yang nangga video tu sampai habis, mun tuan-puan rasa mau kami bantu simpan emas di Public Gold, tuan-puan boleh isikan detail di back video di bawah. InsyaAllah kami akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.